trending dan terkini di Dagang News. Skandal cukai bernilai jutaan ringgit terbongkar. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN mendedahkan sebuah syarikat yang disyaki terlibat dalam kartel perdagangan kenderaan mewah telah gagal melaporkan pendapatan sebenar berjumlah kira-kira 70 juta ringgit. Penemuan ini hasil operasi penguatkuasaan yang dijalankan di beberapa lokasi termasuk premis syarikat, kediaman pengarah dan sebuah firma audit di Lembah Kelang. Tujuannya mendapatkan dokumen dan bukti berkaitan ketidakpatuhan cukai. Menurut kenyataan LHDN, syarikat tersebut tidak mengisytiharkan pendapatan sebenar daripada transaksi jualan yang dianggarkan mencecah 70 juta ringgit. Operasi ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan membantras kartel dan sindiket penyeludupan yang telah lama merugikan hasil negara. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin menyatakan bahawa tindakan ini adalah pendekatan berfokus untuk memperkukuh kepatuhan cukai, khususnya dalam sektor berisiko tinggi seperti perdagangan kenderaan mewah. LHDN turut menegaskan bahawa tindakan pendakwaan sedang dan akan dijalankan terhadap kes lain, termasuk perlombongan emas, penipuan, penyalahgunaan status kebajikan, hasil perjudian serta perniagaan milik asing yang gagal melaporkan pendapatan. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan ketelusan dan keadilan sistem percukaian negara.